Sejahtera semua. Selamat datang kepada webinar kita hari ini. Saya amat berbesar hatilah kerana anda semua nak meluangkan masa untuk sertai sesi ini. Walaupun kita mungkin dekat lokasi yang berbeza. Boleh tak saya nak tahu anda semua ni daripada mana, macam dekat rumah ke ataupun sertai webinar ni dekat office ke? Boleh gunakan chat tu untuk jawab, untuk bagi tahu anda semua kat mana, lokasi mana. Kita pun boleh tunggu dalam seminit macam tu, nanti kita start semua. Saya galakkanlah untuk anda semua untuk gunakan chat supaya lebih interaktif. So saya bolehlah kita mulakan, okey. So sebelum kita mula ada beberapa peringatan lah yang saya nak tekankan kat sini. Okay. So anda boleh pastikan yang anda gunakan browser Chrome, Firefox, Safari ataupun Edge. Dan pastikan yang talian internet anda tu stabil sepanjang tempoh webinar ni. Okay. And mungkin boleh adjust juga, uji output speaker dalam tetapan yang berkeadaan baik sebelum webinar ni bermula. Okay. And kalau ada masalah teknikal ke, boleh refresh browser anda tu dan cuba masuk balik. Tengok macam mana. Okay, kalau ada berterusan juga ada teknikal isu ni, boleh bagi private message kepada @naluri_events, okay, kat sini untuk bantu anda dengan isu teknikal ni. Okay. Kalau ada soalan, pelibatan secara tinjauan dan kongsi pandangan, kalau ada nak kongsi pandangan ke apa, boleh gunakan ruangan chat dekat sebelah kanan skrin anda ni, ada bahagian yang ni boleh tekan open chat tu. Dan boleh juga type @Syairah sebelum tulis soalan kalau nak bagi soalan kepada saya. Okay. Kalau anda nak bagi soalan, nak anonymous, boleh juga tick send private message. Lembaran boleh dimuat turun di sebelah kanan kat skrin anda ni. And penyampaian ni akan dikongsi berbentuk dokumen PDF. Kat last habis je webinar ni, kita akan sharekan slide penyampaian ni. Okay. Alright. So, kita akan tengok dulu apa kandungan webinar ni. Okay, mula-mula kita akan bagi tahu, kita akan sentuh tentang jenis matlamat kewangan. Kenapa pentingnya adalah supaya kita tahu cara untuk tetapkan matlamat kewangan kita. Okay. And then kita akan tengok kaedah WOOP. WOOP ni apa sebenarnya? Kita nak jadikan matlamat kewangan kita ni satu kenyataan dengan WOOP. Okay, so sebab tu pentingnya kita nak tahu kaedah WOOP. Okay, and lepas tu dah kita dah tahu macam mana nak jadikan satu kenyataan ni, kita tengok pula macam mana pengurusan belanjawan dengan ICE-JAR. Okay, and lepas tu kita akan tetapkan matlamat dalam tindakan untuk kita singkap senario pengurusan kewangan dalam dunia sebenar. Macam mana nak buat in reality, kita nak buat macam mana pengurusan kewangan kita ni dalam masa yang sama kita nak mencapai matlamat kewangan kita. Kemudian kita akan sentuh pasal kesalahan, kesilapan yang biasa orang lakukan dalam menetapkan matlamat kita. So kesalahan apa yang kita kena elakkan?
Dan lepas tu kita akan tengok kalau ada kita naluri pun akan bagi sokongan dan sumber macam mana naluri boleh bantu anda untuk menjayakan perjalanan kewangan anda ni. Okey? Dan kita juga akan masuk ke dalam sesi soal jawab. Yang ini kalau anda ada soalan, anda boleh tanya je soalan tu dekat chat. Okey? Okay. Okay. Next, sedikit sebanyak tentang saya lah. Nama saya Syaira Ghazali. Okay. Saya adalah perancang kewangan berlesen dan juga pembimbing kewangan naluri. So lesen saya ni dengan Suruhanjaya Security, dan sebelum saya jadi perancang kewangan berlesen, saya ni adalah saya graduate dengan Electronic and Computer Engineering daripada University of Birmingham. Dan kemudiannya saya melanjutkan lagi pembelajaran saya dalam MBA dekat INSAF University. Dan saya start pengalaman saya ni bermula daripada tahun 2018 lah. Okay. Dan saya sangat sukalah untuk membantu individu yang berorientasikan kerjaya untuk capai keyakinan kewangan melalui perancangan kewangan yang holistik. Right. So, jom kita start. Okay. Kenapa sebenarnya kita nak tetapkan matlamat kewangan tu penting? Okay. Alright, okay. So, sebelum kita start ni semua, nak tahulah kalau daripada skala 1 hingga 5, apa pandangan anda tentang kewangan anda? Okay. 1 ni terbeban, 5 ni anda rasa paling selamat lah, stabil sepenuhnya. Okay, saya bagi dalam seminit kot untuk jawab. Nak tengok juga jawapan berapa. Okay, masih lagi tak ada jawapan. Okay, kalau anda ada dekat situ, saya galakkan anda untuk sertailah poll ni supaya kita boleh buat lebih interaktif. Okay? Tak adalah saya cakap sorang-sorang kan. Okay, tak pasti, ada yang jawab tak pasti. Okay, ada lagi? Okay. Alright, ada yang jawab tak pasti. Alright, okay. So kita dah tahu, okay, ada yang jawab tak pasti, okay. So yang tak pasti tu selalunya antara tengah-tengah lah kan, kita ragu-ragu. Betul ke? Okay, rasa macam okay, rasa macam tak okay kan. So disebabkan kita tak tahu ni dekat mana, so apa yang anda rasa anda perlu buat untuk anda dah tak rasa dah ragu-ragu ni? Macam mana anda nak tahu anda tu dekat mana? Okay? Dan macam mana anda nak buatkan perasaan yang tentang yang ragu-ragu tu kepada perasaan yang lebih selamat. Okay? Apa benda yang anda boleh buat?
Okay, supaya dia punya rating tu lagi improve. Okay. Boleh saya dapatkan jawapan daripada dekat chat kalau ni apa, mungkin ada yang boleh share ke apa yang anda rasa anda boleh buat? Okay. Bagi dalam 10 saat lah. Okay, alright. Okay. Right. Okay, so macam mana kita nak kenapa apa semua ni semua webinar ni kan, kenapa matlamat kewangan tu penting. Okay. Okay, so first kalau kita nak, bila kita tetapkan matlamat kewangan, dia bagi kita arah dan fokus kepada kewangan anda. Kalau kita tak tetapkan, kita akan buat sesuatu tu tak ada tujuan lah. Kita kita boleh je nak spend ke ataupun kita boleh je nak belanja tanpa ada tujuan. Dia akan jadi ikut pada keadaan semasa. Okay, dia jadi macam kewangan tu yang kehendak kita yang akan kawal kita. Okay, dan so yang itu yang kita tak nak. Okay, sebab tu pentingnya untuk kita bagi arah dan fokus kepada kewangan kita. Dan kedua adalah dia akan bagikan keutamaan. Dia akan tolong kita untuk tentukan keutamaan dalam perbelanjaan dan simpanan. Mana yang lagi penting? Kita nak beli barang dapur ke ataupun yelah nak pergi melancong ke kan. So apa dia bagi keutamaan yang penting lah mana yang kita nak kena utamakan. Okay. Dan dia juga menolong kita untuk buat keputusan kewangan yang lagi baik. Sebab bila kita tahu kita ada matlamat, kita tahu nak buat keputusan tu macam mana. Patut bershopping ke ataupun kita nak simpan duit untuk melancong macam tu. Tapi sebab kita dah ada kita punya matlamat kewangan, kita dah tahu okay, kita mungkin tak nak shopping lah, kita nak melancong. Macam tu. Okay. Dan dia juga akan membantu kita untuk mencapai impian kita. Contoh impian boleh jadi kita nak beli rumah kan, kita nak melancong, mungkin nak bersara awal kan. Sekarang ni kan ada gerakan yang nak anak-anak muda sekarang kan nak bersara awal kan. Okay. Alright. So, jenis matlamat kewangan. Okay. So, ada beberapa jenis lah, okay, matlamat kewangan ni. Kita ada jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang. Okay. Jangka pendek ni dalam 0 hingga 3 tahun lah. So, dia dalam masa yang pendek. So, contoh dia macam dana kecemasan, kalau kita nak selesaikan hutang kad kredit kan, dana percutian kan. So kalau dana percutian tu adalah percutian dalam masa tahun ni contohnya, ataupun dalam masa 3 tahun, itu kira jangka pendek lah. Tapi kalau percutian tu yang kita tetapkan tu adalah lambat lagi kan, untuk mungkin nak percutian yang lama kan, nak career break Europe punya percutian kat Europe ke kan. Kalau kita lebih daripada 3 tahun tu, itu dah kira masuk jangka sederhana ataupun jangka panjang. Okay. So jangka pendek ni dalam masa 0 hingga 3 tahun. Dan kita ada juga jangka sederhana 3 hingga 10 tahun. Okay, so ni contohnya boleh macam kalau nak beli kereta kan. Kalau yang belum beli kereta, nak beli kereta ataupun nak buat pendahuluan rumah. Okay. Dan nak memulakan perniagaan. Okay. So kalau kita dah plan awal, lagi 4 tahun kita nak beli rumah. So itu dah termasuk dalam jangka sederhana. Okay. Okay. Jangka panjang ni pula adalah perancangan persaraan. Okay. Selalu persaraan ni kan lambat lagi kan. Mungkin waktu umur kita 60 tahun kan. Tapi kalau persaraan kita yang kita nak bersara awal tu lagi 5 tahun macam tu, dia akan jatuh kepada jangka sederhana. Okay. So dia
dia akan bergantung kepada jangka masa tu lah. Okay. Okay, so pendidikan anak-anak. So pendidikan anak-anak mungkin kalau anak baru lahir, mungkin pendidikan anak-anak tu lagi 17 tahun kan. Dan mungkin kalau kita nak bina kita punya kekayaan, nak kumpul kekayaan kita. So itu adalah jangka masa panjang. Contoh-contoh matlamat kewangan jangka masa panjang. Okay. So sedikit soalan lah. Okay, nak buat dia lebih interaktif. Okay, apa matlamat kewangan nombor 1 anda untuk tahun ni? Okay, tahun 2025 ni. Boleh sharekan dekat chat. Macam biasa kalau rasa nak private, boleh tick private message. Okay. Okay, saya bagi dalam masa 10 saat lah. 10 saat, 20 saat. So kita tengok apa matlamat kewangan anda untuk tahun ni. So contohnya kan macam okay, matlamat kewangan ni mungkin tahun ni saya nak travel 3 kali setahun. Okay. Macam mana nak travel 3 kali setahun? Okay, so itu sajalah. Kalau nak travel, saya nak travel luar negara 3 kali tahun ni. So itu saya punya matlamat kewangan. And kalau anda pula macam mana? Apa contoh-contoh yang contoh matlamat kewangan anda yang anda tetapkan tahun ni? Okay. So kita boleh teruskan. Alright. So kita nak tahu WOOP ni, kaedah WOOP. Untuk kita tetapkan matlamat kita, okay? Untuk bantu kita untuk ada tindakan dalam after kita dah buat matlamat kan. Okay? Okay, so WOOP ni apa? WOOP ni dia adalah wish, outcome, obstacle dan plan. Okay? So contohnya, apa benda yang anda nak capai? Okay. Contoh macam saya nak bercuti 3 kali tahun ni kan. So saya dah tahu dah tahun ni. So apa benda yang jelasnya adalah ada jangka masa. Okay, jangka masa tu adalah jangka masa pendek, maksudnya saya nak capai tahun ni dan saya cakap 3 kali. Okay, nak bercuti. Mungkin bercuti tu mungkin lagi spesifik lah. Nak bercuti dalam negara, luar negara, contoh. So dia ni. Okay, lepas tu kita tengok pula outcome tu. Macam mana yang saya bayangkan kalau saya dapat travel, saya dapat bercuti. Apa yang saya dapat, apa yang saya dapat rasa daripada kalau saya dapat capai ni. Okay? Dan lepas tu apa halangan-halangan dia, obstacle, apa halangan yang saya hadapi untuk mencapai saya punya matlamat tu. Saya nak travel, saya nak bercuti 3 kali setahun, tak kisah dalam ataupun luar negara, contoh. Okay? Dan disebabkan saya dah tahu dah halangan-halangan ni dan saya tahu saya nak capai capai matlamat ni, apa benda yang saya perlu lakukan, langkah-langkah yang saya perlu lakukan untuk atasi halangan-halangan ni. Okay, halangan supaya saya dapat capai. Okay, so jadi kita kena jadi proaktif lah kiranya. Okay. Right. So tadi kita dah ada contoh kan, contoh macam mana nak dapat ada matlamat kewangan. Okay, matlamat kewangan nak bercuti. Okay, bercuti 3 kali setahun contoh kan. So itu dah ada dah. So macam mana nak menjadikan dia reality? Okay. Okay, right. So dia akan bermula dengan kita sendirilah. Okay. Kenapa? So kita start dengan kenapa. Kenapa nak capai matlamat ni?
Okay. So kita kena pastikan yang matlamat ni adalah matlamat kita, bukan matlamat orang lain. Kadang-kadang kan macam kita tengok Instagram orang bercuti jauh-jauh kan. Kita pun nak juga kan. Tapi sebenarnya kita tak adalah suka sangat nak travel-travel tu. Tu contoh. Ataupun kita tengok orang makan tempat sedap-sedap. Tapi kita bukanlah jenis yang menghargai makanan kan. So kita kena tahu kenapa kenapa kita tetapkan matlamat tu. Okay, kita nak beli rumah. Ada orang beli rumah, kalau saya jumpa kan ada orang yang beli rumah tapi sebenarnya dia beli rumah banyak-banyak tu just sebab atas saranan orang lain. Sebenarnya dia okey je kalau duduk rumah sewa. So tapi disebabkan beli rumah tu sebab atas saranan orang lain dan bukan sebab dia sendiri, kan kita sendirilah yang akan menanggung kan kalau itu bukan, dia tak selari dengan kita punya nilai dan kepercayaan. Okay, so penting untuk kita tak terikut-ikut dengan orang lain. Okay. So lepas kita dah tahu kenapa kita nak capai benda tu, kita kena fikir juga macam mana kan, macam mana kita nak ni. So kalau kita macam contohnya 3 kali setahun nak bercuti. So mungkin 3 kali setahun tu dalam negara dan mungkin masa nak bercuti tu adalah pendek-pendek je. So macam mana kita nak pastikan yang kita boleh capai 3 kali setahun tu. So kita boleh pecahkan kepada langkah-langkah kecil. Contohnya daripada Januari hari tu dah start menyimpan kan, menyimpan bulan-bulan kan. So dia jadi sikit lah kan, dia jadi sikit. Okay, lepas dah ni, kalau macam tadi tu, kalau 3 kali setahun tu macam jangka masa pendek kan. Tapi kalau jangka masa panjang kan, kita boleh juga tengok macam contohnya jangka masa panjang kita nak beli rumah. Kita jangka masa sederhana lah kan, 3 tahun lagi kan. So kita boleh juga pantau hasil dia. Contoh nak beli rumah, ni kita pantau dah sampai ke belum. Okay. Kalau kita dah boleh pantau sikit-sikit dan daripada situ kita boleh buat sesuatu lah untuk mencapai matlamat tu. Okay. So macam mana kita nak uruskan bajet kita dengan adanya matlamat dalam fikiran. Okay. So kita dah ada kan apa benda matlamat kita dah tahu dah matlamat kita nak apa. Dan matlamat yang kita nak tu bukan adalah matlamat orang lain, tu adalah matlamat kita sendiri. So dengan matlamat yang ada dalam fikiran tu macam mana kita nak uruskan bajet kita. Okay, so sebenarnya ada sistem pengurusan wang yang nama dia AIS JAR. Okay, so kita boleh bahagikan pengurusan wang ni kepada 3 bahagian. Okay, iaitu investment, commitment dan expenses. So I tu adalah untuk investment, C untuk commitment, E untuk expenses. Okay. So I ni adalah untuk pelaburan dan simpanan jangka panjang. Komitmen ni untuk benda-benda keperluan lah. Macam sewa, pinjaman kan ataupun sewa dan pinjaman lah, komitmen lah ataupun pinjaman kereta, pinjaman rumah ke kan. Okay. Expenses ni pula untuk perbelanjaan harian. Kita makan tengah hari ke kan, makan tengah hari dekat tempat kerja ataupun nak beli makanan barang dapur. Beli barang dapur dekat barang dapur untuk family, untuk keluarga. Okay. Itu termasuk dalam perbelanjaan harian. So golden rule dia adalah komitmen dan expenses ni tak boleh melebihi 67%. Okay. Sebab 67% ni kiranya kalau kita bahagi 3 tu 67% lah kan. So komitmen tambah expenses 67%. So dia punya ni golden rule dia tak boleh lebih lah. Okay. Right. Okay. So kita ada pengurusan wang kan. Okay. And AIS JAR ni. Okay. Contohlah pendapatan kasar kita RM9,000. Okay. So RM9,000 ni kalau kita bahagi 3 kan. RM3,000 untuk investment, RM3,000 untuk komitmen, RM3,000 untuk expenses. Kan?
ada 3,000 ni, okey. Yang itu kalau ikutkan pendapatan kasar lah. Okey. So, lepas tu kita boleh tengok juga jumlah sebenar sekarang ni kita bagi pembahagian tu berapa, kan. Contohlah pembahagian tu yang kita bagi, yang kita sebenarnya berbelanja untuk expenses adalah 4,500. So tapi sebenarnya 4,500 ni pembahagian untuk expenses ni 3,000. Jadi kita dah tahu dah perbelanjaan kita dah berlebihan sebanyak 1,500, kan. Kita dah tahu dah berlebihan. Okay, so komitmen. Macam mana pula kita nak ni katalah kan 3,000 tadi kan. Katalah jumlah sebenar 3,500. Dah lebih dah pula. So dah lebih 500. So lepas tu tengok dekat investment pula, pelaburan kita kurang pula 1,000. Patutnya pembahagian tu patutnya 3,000 tapi jumlah sebenar 2,000. So kurang 1,000, kan. Okay. So daripada situ kita boleh ubahlah macam mana. Okay. Sebab kita dah tahu kan komitmen berlebihan dan macam mana, dan kita ikut konsep ais jar ni. So, senario. Kita bagi senario lah. Okay, senario sebenar macam mana nak tetapkan matlamat. Okay. Right. Okay, so contoh, okay. WOOP method ni. Katalah kita nak memiliki rumah. Okay. Lepas tu rumah ni rumah ni harga dia RM1,000,000. Kita nak capai dalam umur 30 tahun. Okay. Katalah umur kita 25 tahun, sekarang lagi 5 tahun lah. So kalau lagi 5 tahun kira jangka masa pendek, jangka masa sederhana. Okay. Dan kenapa kita nak capai ni, outcome dia adalah kita nak rasa banggalah dengan diri kita sebab kita boleh mencapai beli rumah tu. Kan, kita nak rasa selamat sebab kita ada rumah sendiri. Kalau duduk sewa, mungkin yelah kita kena pindah kan. Tapi kalau duduk kat rumah sendiri, kita dah tahu itu rumah kita. Okay, so kita ada, dan kita pun rasa gembira sebab kita itu adalah rumah yang kita beli sendiri. Okay, so itu adalah outcome yang kita nak dapat daripada matlamat yang wish kita tu. Tapi dalam masa yang sama, kita dah dapat nampak dah, halangannya adalah, okay, untuk capai ni halangannya adalah kita ni ada hutang kad kredit kan. Lepas tu belanja pula berlebihan kan. Kalau tengok ais jar tadi kan, mungkin belanja tu dah berlebihan. So tak boleh pula pembahagian pelaburan tu tak boleh nak kita nak bagi lebih kan. So and jurang pendapatan tu macam jauh sangat. Kita tak boleh nak capai kan. RM1,000,000 tu rasa macam susah lah kan. So kita dah ni, bagusnya bila kita dapat identify kita punya halangan-halangan tu, kita boleh plan. Okay, kita boleh tengok macam mana nak ni. So apa benda yang kita boleh buat adalah kita boleh uruskan belanjawan kita boleh selesaikan hutang, dan kita boleh plan macam mana kita nak tingkatkan pendapatan kita kan. So itu antara benda-benda yang kita boleh buat. Okay, so antara contoh lain adalah contoh kita nak berkahwin kan. Kita bayangkan nak berkahwin dekat tempat-tempat yang ni kan, nak ada garden wedding kan. So umur sekarang 25 nak kahwin, umur 27 tahun. So itu dah jatuh dalam jangka masa pendek kan. So dan kenapa kita nak ada perkahwinan ni kan, mungkin kita sebab kita nak rasa bahagia, kita nak rasa waktu time tu yelah sekali je kan kita nak kahwin. So kita nak rasa bahagia, kita nak rasa orang lain hargai kita kan. So mungkin so itu yang kita nak kan, outcome dia. Okay. Dan tapi dalam masa sama kita tahu ada halangan-halangan dia. Contoh kita kekangan bajet kan. Sokongan keluarga tu mungkin sokongan keluarga dari segi kewangan ataupun dari segi lain-lain kan. Dari segi kewangan mungkin keluarga mungkin tak boleh nak
chip in sikit kan. So apa plan kita? Okay, plan kita adalah untuk sesuaikan aliran tunai dan kita boleh track juga kita punya perbelanjaan. Okay, itu antara benda-benda yang kita boleh buat lah. Ataupun yelah, so kalau kita nak capai tu macam mana? Itu so plan ni adalah macam mana kita nak atasi halangan yang ada. Sebab itu penting untuk kita identify halangan-halangan tu. Okay, right. So, kesilapan biasa dalam kita tetapkan matlamat kita. Okay, right. So, ni benda-benda yang kenapa pentingnya untuk highlightkan benda ni adalah supaya kita tak buat kesilapan ni kan. Sebab ni adalah kesilapan-kesilapan yang biasa orang buat. Kalau yelah sebab dia biasa kan, jadi kenapa kita nak ulang kesilapan yang sama. So untuk tu, okay. So elakkan untuk kita tetapkan matlamat tu tak realistik. Okay. Okay, macam contohnya tadi kita dah guna WOOP method kan. Kita guna WOOP method, mungkin daripada situ kita boleh tengok apa halangan-halangan dia kan. Daripada mungkin nak capai nak capai garden wedding tu mungkin susah sikit contoh sebab kita dah tahu perbelanjaan dia berapa. So pentingnya untuk kita tahu nombor tu berapa. Okay, contohnya mungkin perlukan 50,000 tapi sekarang ni kita cuma ada 5,000 je dulu tapi kita nak capai lagi 2 tahun. Lepas tu bila kita tengok kan ada ice jar tadi kan, mungkin dia terlalu jauh lah. Kalau terlalu jauh dan mungkin kita boleh ubah sikit kan. Mungkin daripada bajet 50,000 tu apa yang kita boleh kurangkan, mungkin 30,000. Tapi kalau memang boleh capai, contohnya kita boleh capai dengan ada income lain ke ataupun income kita memang boleh naik dan ada bonus. Sekarang ni musim bonus kan. So ada bonus pula dan kita boleh letaklah. So maksudnya itu realistik. Okay. Itu adalah realistik matlamat. Kalau matlamat tu terasa ya Allah susahnya kan, macam masa kita pun kita tak boleh nak bagi kan, tak boleh nak, ni dah penat kan, tak boleh nak buat side hustle pula, dan mungkin kita kena ubahlah matlamat kewangan kita tu. Okay, dan so daripada situ ni kita tak ada plan yang jelas, kita gagal semak whether macam kita punya plan ni sesuai ke tak. So daripada situlah macam contoh tadi kan, kita dah tahu kita nak garden wedding. Garden wedding tu betul tak? Sesuai ke tak ni? Dengan kita punya keadaan ni. Okay. Dan kadang-kadang sesuai, tapi bila dah sesuai kita pula tak disiplin kan, tak ada pula konsistensi tu, tak ada. So kita elakkan kesilapan ni. Okay. Alright. So kita pun dah sampai kesimpulan utama. Okay, so daripada apa yang kita ni, yang kita yang saya dah sentuh tadi. Okay, so apa benda yang kita boleh simpulkan kat sini? Okay, perjalanan kewangan anda ni bermula sekarang kan. Yang kita perlu buat adalah pertama, kita kena tetapkan matlamat kewangan kita untuk kita dapatkan arah dan fokus tu. Supaya kita tahu perbelanjaan kita ni untuk apa kan. Duit kita ni untuk apa. Untuk perbelanjaan harian. Lepas tu untuk untuk bercuti contohnya kan. So bila kita dah tahu benda ni, kita akan jadi lebih yakin lah. Jadi kita tak adalah ragu-ragu tadi. Macam tadi kan ada poll tu kan. Kita ragu-ragu. Kita ni okey ke tak? Kita ni boleh ke tak kan? Macam ni. So tapi bila kita ada matlamat kewangan tu, kita boleh tengok keadaan kita sekarang ni sesuai tak? Kewangan kita ni, keadaan kita ni sesuai tak untuk capai kewangan kita kan? So kalau macam Google Map tu kan, Google Map tu kita kena ada tujuan.
Kalau kita tak ada tujuan, Google Map pun tak boleh bagi kita tunjuk arah tu kan. So kita kena ada tujuan dan kita kena tahu kita kat mana. So kita kat mana tu lah adalah ais jar tadi. Okay. So kita gunakan kaedah-kaedah yang kita dah belajar tadi, contoh kaedah WOOP untuk kita identify kita apa obstacle yang ada. Okay. Obstacle tu realistik tak untuk kita atasi. Okay. Dan kita boleh ubah kita punya belanjawan kita untuk supaya kita boleh dapat capai kewangan kita tu. Kita nak capai matlamat kewangan kita tu. So matlamat kewangan ni boleh jadi matlamat kewangan pendek, matlamat kewangan panjang kan. So kalau panjang contohnya macam persaraan kan. Katalah lagi 30 tahun. So kalau lagi 30 tahun tapi kalau kita start sekarang 30 darab 12 360 kan. So 360 bulan lagi kita ada. So kita boleh letak sikit-sikit kan. So kita boleh selaraskan belanjawan kita tu. Sebab tu penting untuk kita tetapkan matlamat kewangan kita. Okay. Dan kita kena fleksibel dan sesuaikan kita punya plan ni berdasarkan kita punya perubahan hidup lah. Kadang-kadang kan tiba-tiba mungkin kita dah kahwin, kalau ikutkan kahwin lepas tu mungkin sebenarnya nak ada anak tu mungkin lagi 2 tahun tapi dah ada anak pula kan maksudnya ni, ataupun ada kecemasan pula berlaku. Jadi kita kena lebih fleksibel lah apa benda yang matlamat kita tu mungkin boleh lambatkan sikit ataupun boleh kalau nak juga sampai waktu time tu kita boleh kurangkan perbelanjaan ke kan, cari cara-cara untuk kita boleh capai capai matlamat tu. Okay. Alright. So kita dah masuk kepada apa yang naluri boleh bagi, macam mana naluri boleh bagi sokongan dan apa yang sumber yang yang anda semua boleh utilisekan. Okay. So naluri ni ada 24 jam lah. 24 jam, 24/7. Naluri text line ni percuma. Dan kalau perlukan bantuan segera, boleh guna text line naluri. Okay, ni nombor-nombor dia. Okay, kalau Malaysia, inilah nombor dia. Okay. Right. Dan kita juga sebenarnya akan ada bengkel yang anda boleh sertai. Macam mana nak uruskan kewangan peribadi. Okay. So kalau anda baru kan ataupun yang tak baru pun boleh juga, boleh ni. Anda boleh scan borang pencalonan ni dan pendaftaran ni akan tutup pada 17 Mac. So 17 Mac adalah Isnin depan lah. Okay. So anda boleh ni boleh scan QR ni. Okay, saya bagi masa. Okay, so penyertaan ni cuma melalui pihak HR je. So boleh kongsikan link borang pencalonan ni dekat pasukan HR anda lah. Okay, untuk anda dicalonkan untuk sertai bengkel ni. Kalau syarikat anda ni ada program yang kesejahteraan corporate naluri yang ada ni, so anda boleh macam ni lah, macam ni kan boleh ni kan, so boleh contact dengan HR. Okay. Okay. So kita juga ada konsultasi one on one. Okay. Kalau perlukan sokongan secara one on one, boleh anda boleh reach out lah kepada naluri. Okay. Anda boleh scan QR ni juga.
okey. Okay. So ni pula ada penilaian kesejahteraan emosi. So ini adalah percuma, yang dekat naluri lah percuma. Boleh scan ni kalau untuk anda nak ambil penilaian lah, nak tahu emosi anda macam mana sekarang kan. Daripada kita tak tahu kan, macam tadi buat poll kan, kita tak tahu kita kat mana. So kalau kita tahu, kita boleh atasi lebih awal lah. Ataupun mungkin kita boleh cegah daripada awal. So kalau nak cegah tu mungkin boleh reach out kepada naluri jugalah. Okay, tadi ada beberapa QR yang saya dah tunjukkan tu. Okay, so sekali boleh juga kita ni boleh download lah aplikasi Naluri ataupun boleh juga browse Naluri web untuk bersembang lah. Kalau nak bersembang dengan apa pembimbing kewangan pun, nak bersembang dengan saya pun boleh juga. Okay, ataupun nak pembimbing kesihatan mental Naluri pun boleh. So boleh scan QR code ni untuk muat turun aplikasi ataupun boleh akses melalui web. Kat situ boleh ada chat lah dengan pembimbing-pembimbing yang ada dekat situ. Okay. Okay. Lain sekali, okay, saya galakkanlah untuk kekal berhubung dengan kami. Okay. Boleh scan QR code ni. Kita ada dekat Facebook dengan dekat Instagram. Okay. Mungkin kat situ boleh tahulah kita punya ada isu-isu tentang, boleh tahu lebih lanjut pasal isu-isu pasal kesihatan, pasal kita punya well-being lah, kesejahteraan kita. So, boleh scan QR code tu untuk stay connected with us. Okay, so sebelum kita masuk sesi soal jawab, saya nak galakkan para peserta untuk bagi feedback lah. Okay, macam mana. Okay, so ada ni boleh download tu, PDF tu. Boleh tekan kat sini juga. Macam mana webinar ni ke, apa yang kami boleh, apa yang bagus, apa yang boleh tambah baik. Okay, dalam masa yang sama kalau dah buat feedback tu, okay, boleh juga bagi soalan-soalan kalau ada. Okay, saya galakkan untuk bagi soalan lah atau okay. Nanti kita boleh bincangkan kat sini. Okay.
Okay, dah dapat klik kan feedback form tu? Dapat tekan kan? Okay, so saya mungkin saya pergi dalam masa 2 minit lah. Kalau ada apa-apa soalan. Okay, ada soalan macam mana untuk kekal berdisiplin dalam menyimpan duit? Okay. So, okay. Oh, okay. So, macam mana nak kekal berdisiplin dalam menyimpan duit? Okay, so okay, ni soalan yang bagus lah. So, mungkin antaranya, okay, kadang-kadang kalau kita menyimpan duit kan, benda yang selalunya orang akan, bukanlah selalunya, ada je orang yang akan simpan duit sebelum sebelum berbelanja. Yang itu yang kita kena tetapkan lah, kita kena biasakan. Contohnya kalau tapi sebelum kita nak tetapkan tu kan, kita kena tahu kita punya perbelanjaan tu macam mana. Dan macam tadilah kita ada Ais Jar punya sistem tu kan. So kita dah tahu dah, okay, kita nak menyimpan banyak ni. Okay, so bila kita dah tahu nak menyimpan banyak mana, kita paling senang adalah untuk kita tetapkan auto debit. Kan, kita memang setkan bulan-bulan. Tapi kadang-kadang bila kita dah setkan bulan-bulan, tapi kita set bulan-bulan tu after kita dah belanja. So auto debit tu akan cancel lah kan, akan tak jadi. So saya cadangkan kalau nak lebih berdisiplin, letakkan dia, dapat je gaji, hari gaji tu kita setkan berapa sebulan yang kita nak save. Tapi sebulan ni letaklah dekat dalam akaun lain. So akaun lain tu, so dia bukannya menyimpan dalam akaun yang sama. So menyimpan dalam akaun yang lain. Jadi bila menyimpan dalam akaun lain tu, duit tu dah tak ada kan. So kita cuma boleh, akaun perbelanjaan tu adalah akaun yang kita guna untuk belanja harian. Tu antara dia lah. Salah satu itu antaranya. Satu lagi challenges yang orang ada adalah bila cabaran-cabaran yang orang selalu hadapi adalah bila dia dah simpan tu kan, dia dah letak dah dekat tempat lain. Contohnya dia letak kat tabung haji lah kan. Tapi akhir bulan dia ambil balik kan. So dia jadi tak ni lah, kalau kita dah letakkan, kononnya kita dah letak RM200 lah kat tabung haji. Tapi akhir bulan kita ambil balik. So kena tengok juga kenapa kita ambil balik tu. Kalau tabung haji tu memang untuk kecemasan, untuk benda-benda perbelanjaan kecemasan, then bolehlah ambil balik. Kan maksudnya kita yang kena tetapkan tabung kita tu, akaun kita tu untuk apa. Kalau tabung tu memang untuk matlamat kewangan kita, then jangan usik lah. Tapi kalau tabung tu memang untuk kecemasan, dan berlakunya kecemasan ni, kecemasan yang kita tak boleh jangka contohnya macam kereta rosak ataupun tiba-tiba kena VSS ke kan. Itu kecemasan, itu memang kecemasan yang kita tak boleh jangka. Tapi kalau perbelanjaan sebenarnya kita dah boleh tengok dah. Macam contohnya insurans kan. Perbelanjaan kita tu sebenarnya kita dah tahu insurans kereta memang akan ada setiap tahun. Kalau kereta kita tu Januari lah tu. Tapi kalau tiba-tiba kita kena ambil daripada tabung haji tu, daripada akaun lain, yang akaun simpanan kita tu, maksudnya
kita sebenarnya perbelanjaan kita tu tak betul-betul dibuat dengan betul lah. Maksudnya kita tak tengok trend-trend bulanan. Contohnya bulan 1 adalah nak kena bayar insurans kereta. Bulan 4 adalah hari raya. Hari raya kan kita belanja lebih sikit kan, kita bagi duit raya kat orang kan. Kita tak masuk benda-benda tu. So kita kena tengok kenapa sebenarnya kita ambil balik duit tu. Okay? Right. So I hope so saya harap jawapan tu menjawablah soalan tu. Okay. Okay, so soalan kedua, mana tempat paling selamat untuk simpan duit yang susah nak cairkan? Susah nak cairkan. Di mana tempat paling selamat untuk simpan duit? Oh, maksudnya yang susah untuk tolong kita supaya kita tak boleh ambil balik ke? Okay, kalau susah nak ambil semula, okay. Ini pun satu juga, kita kena tahu, okay, bila kita nak simpan duit, kita kena tahu tadi kan kita ada contoh jangka masa panjang, jangka masa sederhana, jangka masa panjang. Okay. So, jangka masa pendek, kita kena letak dekat tempat yang senang untuk dicairkan. Sebab kalau ada kecemasan, kita senang nak ambil. Senang nak cairkan, kita perlukan duit tu sekarang. Tapi kalau untuk jangka masa panjang, contohnya persaraan, kita bolehlah letak dekat tempat yang susah nak cairkan. Contohnya ialah KWSP kan. Ataupun itu memang susah nak cairkan EPF ataupun susah sikit cairkan, mungkin kita ada mutual funds, unit trust. Itu pun antara dia juga contoh-contoh dia kan. Okay, ataupun yelah ada orang nak goal ke apa semua kan. Tapi kena tahu matlamat kita tu, kita nak simpan tu kenapa. Kalau kita simpan untuk jangka masa pendek, memang kena letak dekat tempat yang senang untuk cairkan. Cumanya kita memang tu lah nak kena berdisiplin tu lah macam supaya kita tak ambil balik. Sebab memang selalu halangan dia, cabaran dia adalah kita simpan, kita ambil balik. So kalau boleh nak simpan long term dan boleh dapat benefit. Okay, so kalau nak simpan long term, kita boleh tengoklah, okay, bila kita simpan dalam jangka masa panjang, kita nak dapat benefit yang banyak. Kebanyakannya bila nak dapat benefit yang banyak, nak dapat pulangan yang lebih, risiko dia tinggi. So bila risiko tinggi, kita kena tengok juga kita ni boleh ke tak untuk ada risiko. Okay, tu satu untuk ambil risiko tu. Kedua, kenapa kita kena tahu macam tu adalah supaya kita tahu kita tak kadang-kadang kan kita memanglah nampak duit tu ada kan, contoh kita simpan 10,000 kan untuk persaraan untuk jangka masa panjang lebih daripada 10 tahun, okey, persaraan. Tapi kita ni contohnya kita jenis yang tak boleh tengok ada kurang sikit. Kalau kita tak boleh tengok ada kurang sikit, dan contohnya dan kita kita kena kurangkanlah kita punya, pertama either kita kurangkan kita punya risiko yang kita ambil dalam pelaburan tu, ataupun kita kena buat cara lain, maksudnya tengok tu sekali-sekala. Tengok sekali-sekala dan dalam masa yang sama kena tengok kan tadi kita ada tengok hasil dia kan. Kita kena sentiasa review hasil tu. Okay, kadang-kadang dia adalah sekejap je loss tu sekejap je, rugi tu sekejap je, untung tu dia akan untung balik. Okay, sebab tu kalau long term kita akan ambil yang lebih berisiko sikit sebab kita ada lebih jangka masa panjang untuk kita tunggu supaya duit tu boleh dapat balik kalau kita rugi. Okay, so dari segi macam mana nak kalau nak simpan tu satu kena tahu. Kedua, kita kena ada simpanan kecemasan dahulu. Okay, sebelum ada pelaburan apa-apa, kena ada simpanan kecemasan dulu. Kalau kita ada simpanan kecemasan, kita mungkin kurang sikit lah terasa macam duit tu berkurang kan. So kita boleh ambil risiko yang lebih tinggi.
sebab kita tak perlu nak cairkan duit tu. Okay, so itu antara ni lah benda yang kena look out for. Dari segi spesifik recommendation, tak ada, kena benda ni kena adalah peribadi punya kewangan, kita kena tengok satu-satu kewangan peribadi seseorang tu lah. Okay, dan dia ada kena mengena dengan risk appetite, apa benda yang seseorang boleh ambil risiko tu dan keadaan dia tu macam mana. Okay, tapi general rule adalah untuk ada dana kecemasan dulu sebelum ada pelaburan-pelaburan yang berisiko tinggi ni. Okay. Okay, ada soalan lagi? Terima kasih terima kasih sebab bagi soalan. Okay, kalau tak ada soalan lagi, kita boleh akhirkanlah ni. Ke saya bagi seminit lagi lah. Saya bagi seminit lagi kalau ada orang yang nak bagi soalan lagi. Okay, saya harap pembentangan tadi, webinar tadi membantu dan tadi pun saya ada bagi QR code kan, saya ada kongsikan QR code. Boleh reach out to Naluri, okay? Dekat dalam Naluri tu ada banyak pembimbing-pembimbing yang lain untuk dapatkan manfaat lah. Okay? Alright. Okay. Selamat bekerja. Okay, saya akhiri semuanya. Okay?